Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembentangan ini adalah bagi kursus CTU 552, Falsafah dan Isu Semasa dengan tajuk perbincangan cabaran ideologi hedonism dalam kalangan remaja, kajian terhadap isu keganasan. Tajuk ini dipilih kerana isu keganasan dan tingkah laku agresif dalam kalangan remaja semakin kerap berlaku dan membimbangkan masyarakat. Isu ini bukan sekadar masalah disiplin tetapi berkait rapat dengan cara kebahagiaan dan kebebasan ditafsir dalam kehidupan moden. Pembentangan ini akan melihat isu tersebut dari sudut falsafah serta implikasinya terhadap individu dan masyarakat. Pembentangan ini disediakan oleh ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Azfira Izzati, Nur Ayu Sorafina, Afiq Ashraf dan Wan Muhammad Badri Shah Putra. Setiap ahli kumpulan terlibat dalam proses perbincangan, penyelidikan dan penyediaan kandungan agar pembentangan ini bersifat menyeluruh dan teratur. Kami akan meneruskan penerangan bagi keseluruhan topik yang telah dibincangkan bersama ahli kumpulan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat pelbagai isu keganasan dan tingkah laku agresif semakin mendapat perhatian masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja. Perubahan gaya hidup moden yang menekankan kebebasan individu serta kepuasan emosi telah mempengaruhi cara remaja berfikir dan bertindak dalam kehidupan seharian. Apabila remaja berdepan tekanan atau konflik tanpa bimbingan nilai dan kawalan emosi yang kukuh, mereka cenderung bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan kesan moral dan jangka masa panjang. Oleh itu, isu ini menimbulkan persoalan penting tentang peranan ideologi dan sistem nilai dalam membentuk tingkah laku remaja masa kini dan menjadi asas kepada perbincangan dalam pembentangan ini. Seorang pelajar perempuan tingkatan 4 di sebuah sekolah di Petaling Jaya, Selangor maut selepas ditikam seorang pelajar lelaki pagi tadi. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail mengesahkan suspek lelaki berusia 14 tahun telah ditahan untuk siasatan lanjut. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 9.30 pagi. Beliau berkata motif kejadian masih dalam siasatan dan identiti kedua-dua pelajar tidak akan didedahkan memandangkan mereka masih di bawah umur. Berdasarkan laporan media, satu insiden keganasan serius yang berlaku di sebuah sekolah pada tahun 2025 telah mencetuskan kebimbangan masyarakat terhadap keselamatan pelajar. Kejadian ini bukan sahaja menjejaskan mangsa, malah mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan pelajar dan persekitaran sekolah. Dalam pembentangan ini, kes tersebut tidak dilihat sebagai jenayah semata-mata, tetapi disiasat dari sudut falsafah untuk memahami punca dan implikasinya dengan lebih mendalam. Untuk memahami isu yang dibincangkan, kita perlu melihat terlebih dahulu konsep hedonisme. Secara umum, hedonisme merupakan satu aliran pemikiran falsafah yang mengaitkan kebahagiaan dengan pengalaman keseronokan. Namun, konsep ini tidak bersifat mutlak kerana tidak semua bentuk keseronokan membawa kepada kebaikan. Dari sudut hedonisme klasik, menurut Epicurus, keseronokan sebenar ditarifkan sebagai ketiadaan penderitaan dan ketenangan jiwa. Keadaan ini dicapai melalui kawalan diri, kesederhanaan dan penggunaan akal, bukan dengan memenuhi semua keinginan tanpa batas. Walau bagaimanapun, dalam konteks hedonisme moden, konsep ini sering disalah tafsir apabila kepuasan emosi segera dijadikan matlamat utama kehidupan. Emosi diangkat sebagai panduan tindakan, manakala rasionaliti dan pertimbangan moral semakin diketepikan. Perbezaan inilah yang menjadi asas kepada permasalahan sosial yang dibincangkan dalam pembentangan ini. Seterusnya, kita melihat kaitan antara isu keganasan dengan ideologi hedonism. Dari sudut asas ideologi, isu keganasan ini berkait dengan pengaruh hedonism moden yang mengutamakan kepuasan emosi segera tanpa kawalan nilai. Apabila emosi dijadikan keutamaan, pertimbangan rasional sering diketepikan. Dari perspektif barat, pemikir seperti Aristotle dan Kant menegaskan bahawa tindakan bermoral perlu dipandu oleh rasionaliti dan pertimbangan moral, bukan semata-mata emosi atau keinginan. Manakala dari perspektif Islam, kegagalan mengawal nafsu dan emosi
berjangka dengan prinsip keseimbangan antara akal dan nafsu dalam pembentukan akhlak. Akibatnya dari segi implikasi terhadap tingkah laku, individu cenderung bertindak secara impulsif apabila emosi mengatasi rasional sehingga mencetuskan konflik dan keganasan. Oleh itu, isu ini jelas mencerminkan penyimpangan hedonisme moden dari falsafah asal yang menekankan kawalan diri dan kesederhanaan. Terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya isu keganasan ini. Antaranya ialah penekanan terhadap kepuasan emosi segera tanpa kawalan nilai mendorong individu bertindak mengikut perasaan serta mengutamakan keinginan berbanding pertimbangan moral dan kesan jangka panjang. Selain itu, ketidakmatangan emosi serta kelemahan kawalan diri menyebabkan individu, khususnya remaja yang masih membina identiti, sukar mengurus tekanan dan konflik secara rasional serta cenderung bertindak secara impulsif. Pengaruh media sosial, khususnya melalui pendedahan berterusan kepada kandungan agresif dan reaksi emosi yang melampau, telah menormalisasikan tingkah laku impulsif serta keganasan, sekaligus mempengaruhi cara individu bertindak tanpa pertimbangan rasional. Di samping itu, kelemahan peranan keluarga dari segi bimbingan nilai dan sokongan emosi menyumbang kepada pembentukan akhlak yang rapuh serta menyebabkan remaja kurang panduan dalam mengawal emosi. Akhir sekali, tekanan persekitaran dan sekolah termasuk pengaruh rakan sebaya serta persekitaran yang tidak kondusif meningkatkan risiko konflik dan keganasan. Seterusnya, kesan permasalahan hedonisme dapat dilihat terhadap individu dan mangsa serta sekolah dan masyarakat. Dalam kalangan remaja, pengaruh hedonisme boleh membawa kepada tingkah laku yang agresif dan krisis kawalan emosi serta empati. Contohnya bertindak kasar atau bergaduh hanya kerana ejekan kecil atau rasa tidak puas hati. Bagi mangsa, kesan utama ialah trauma emosi dan psikologi serta pelanggaran maruah kemanusiaan seperti rasa takut, tertekan dan hilang keyakinan diri selepas kejadian berlaku. Di peringkat sekolah, persekitaran pembelajaran terjejas apabila sekolah gagal berfungsi sebagai ruang selamat. Contohnya, pelajar berasa takut untuk hadir ke sekolah dan proses pembelajaran akan terganggu. Manakala dalam kalangan masyarakat pula, permasalahan ini akan menyumbang kepada krisis nilai sosial dan normalisasi keganasan sehingga keganasan ini dianggap seperti perkara biasa dan menjadi ancaman kepada masa depan generasi muda. Langkah penyelesaian terhadap isu ini perlu dilihat secara holistik, melibatkan pelbagai pihak dan peringkat, bukan tertumpu kepada satu aspek sahaja. Pertama, dalam sistem pendidikan moral, Islam dan sivik telah diperkenalkan untuk membentuk nilai dan etika. Namun, penekanan masih lebih bersifat teori dan perlu diperkukuhkan dari segi aplikasi kawalan emosi serta pembentukan akhlak dalam kehidupan seharian. Kedua, dalam institusi keluarga, ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah dan kawalan emosi anak-anak melalui bimbingan, teladan dan sokongan emosi. Walau bagaimanapun, kekangan masa dan tekanan hidup sering menjejaskan peranan ini. Seterusnya, dalam masyarakat dan komuniti, pelbagai program kesedaran dan aktiviti komuniti telah dijalankan. Namun, penyertaan masyarakat masih terhad dan bersifat bermusim, menyebabkan kesannya kurang berpanjangan. Akhir sekali, dalam ruang digital, literasi digital beretika telah diperkenalkan untuk mendidik penggunaan media sosial secara bertanggungjawab. Namun, kandungan negatif masih lebih dominan dan mempengaruhi tingkah laku remaja. Oleh itu, penyelesaian yang berkesan memerlukan kerjasama bersepadu antara pendidikan, keluarga, masyarakat dan ruang digital. Seterusnya, ini merupakan cadangan daripada kumpulan kami bagi menangani pengaruh hedonisme dalam kalangan remaja. Pertama, integrasi pendidikan dalam kurikulum. Nilai moral dan etika perlu diterapkan secara bersepadu dalam proses pembelajaran, bukan sekadar melalui teori. Contohnya, guru boleh mengaitkan situasi harian atau isu semasa dalam pembelajaran untuk membantu pelajar memahami kepentingan kawalan diri dan bertanggungjawab. Kedua, program dialog nilai dan refleksi moral. Aktiviti pembincangan dan refleksi membantu remaja menilai tindakan mereka berdasarkan nilai dan rasional.
Contohnya, sesi perbincangan kumpulan atau refleksi selepas sesuatu konflik di sekolah boleh digunakan untuk membina kesedaran kendiri. Ketiga, kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Pelibatan semua pihak secara bersepadu penting bagi memantau dan menyokong perkembangan emosi serta akhlak remaja. Contohnya, program keibubapaan atau aktiviti komuniti bersama pelajar dapat mengukuhkan sokongan nilai di luar sekolah. Akhir sekali, kawalan dan pemantauan kandungan media sosial remaja. Usaha meningkatkan kesedaran serta kawalan terhadap pendedahan kandungan negatif perlu diperkasakan. Contohnya, ibu bapa dan sekolah boleh memantau penggunaan media sosial serta memberi pembimbingan tentang penggunaan platform digital secara beretika. Sebagai kesimpulan, isu keganasan yang berlaku dalam kalangan remaja berkait rapat dengan krisis nilai dan kegagalan kawalan emosi. Pengaruh hedonisme moden yang mengutamakan kepuasan emosi sehingga telah melemahkan pertimbangan rasional serta proses pembentukan akhlak terutamanya dalam kalangan remaja yang masih membina identiti diri. Isu ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu dan mangsa, malah turut menjejaskan institusi sekolah dan kestabilan masyarakat secara menyeluruh. Oleh itu, usaha menangani permasalahan ini tidak boleh dilakukan secara berasingan. Sebaliknya memerlukan pendekatan menyeluruh dan bersepadu yang melibatkan pendidikan, keluarga, masyarakat dan ruang digital agar dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Diharapkan pembentangan ini dapat memberi kefahaman yang lebih jelas tentang cabaran ideologi hedonisme serta kepentingan kawalan nilai dalam kehidupan remaja masa kini. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.